Oh, siapalah diri aku ini tanpamu. Duniaku pasti tak berseri dan hidup tak menjadi kau bagiku. Babe. Weh, dah lambat ni kelas ni. Macam mana? Kau nak masuk tak? Itulah tu. Kalau ikutkan bosan juga kelas cikgu tu. Sebab kita makan jambu lah. Betul. Kan? Stay sini lah. Nah, tu. Mudah. Kau mudah. Boleh. Wish, aku dah lewat ni. Mana dua orang lagi? Arif dengan Faris ni. Aish. Oi. Aku rasa yang hijau ni masak ni. Yang ni tak masak lagi. Buang Weh, lah. korang. Lewat dah ni. Kau selipar pun pakai lagi. Mana kasutnya nak masuk kelas? Biar je lah. Tak nak masuk kelas. Jomlah lewat dah ni. Santai dah asal ni. Aku kalau masuk kelas pun bukan aku pandai pun. Ya, betul lah. Dia memang Mana tak boleh pandai. macam tu. Kau tak apalah. Mana boleh macam tu. Kita kena usaha dulu. Tak apa, Baru tak kita apa, tak tahu. apa. Bagi je kita orang stay sini. Kita orang tak nak bosan lah dalam kelas tu. Aduh, lantak lah. Bising lah nampak. Dah 30 minit lagi ni. Kelas nak habis. Macam mana? Nak masuk tak? Kau? Jom lah, boleh juga. Try masuk. Try kan? Jom. Itu aku beli gula-gula tau. What? Betul. Yang betul ni. Jangan jambu kat tangan lagi ni. Betul. Lihat dulu. Betul ni. Masuk ni. Betul. Betul lah, jom. Lancar. Okay, pelajar hari ini kita akan belajar bagaimana cara menukarkan daripada star to delta. Okay, Arif, Faris, kenapa datang lambat? Saya pancit cikgu. Apa? Saya motor pancit cikgu. Arif, awak semua ni selalu lambat berdua orang. Hei, apa dah nak jadi dengan awak dua orang ni? Hanya buat cikgu. Tak, awak ingat ni, awak mainkan. Awak ingat saya ni kawan awak ke? Awak nak bagi tu. Mana hormat awak kepada guru? Dengan datang kelas, datang pakai selipar. Awak pun sama. Duduk elok-elok. Boleh tak? Okey, Faris dan Arif, lepas habis je waktu kelas, jumpa saya di bilik guru, okey? Okey, hari ni kita terus sambung pelajaran kita, iaitu star to delta, okey? Beres. Malas lah nak jumpa cikgu ni. Confirm dia bising sekejap lagi. Confirm lah. Apa kita try dulu tengok macam mana. Tak, kita lari keluar. Jom. Cikgu. Saya dengan Farid dah datang ni. Ada apa ya? Tak, sebelum awak masuk dalam bilik saya ni, awak tak pandai bagi salam dengan ketuk dulu ke bilik saya? Alah. Saya pun cikgu tak ada tulis pula kat depan tu. Bagi salam sebelum masuk. Tak apalah, Farid ni. Duduk. Arif, Faris, betulkan tu collar baju dengan butang baju elok-elok? Bising lah. Student ni sekarang ni. Tak payah datang dah. Aku lah ni. Tak dia dekat berapa liter ke liter. Tak lah. Faris dengan Arif, awak tahu tak kenapa tujuan saya panggil awak datang bilik saya ni? Tahu cikgu. Okey. Prestasi pembelajaran awak semua teruk sangat. Dan awak selalu saya dapat aduan daripada cikgu lain. Awak semua masuk kelas lambat, tak datang kelas, selalu ponteng. Awak tahu tak? Awak tinggal berapa minggu je lagi untuk menghadapi peperiksaan SPM. Tak tahu cikgu. Okey. Ni awak tengok tarikh peperiksaan SPM awak semua. Tarikh SPM dah berapa minggu lagi untuk awak semua untuk menghadapi SPM. Tapi apakah persediaan yang awak semua lakukan?
dengan tak masuk kelas, ponteng, kurang ajar dengan cikgu, apa nak jadi dengan awak semua? Lek aku, lambat lagi nak SPM. Masih awal lagi, enjoy lah tu. Faris, awak tahu tak, SPM ni lah penentunya masa depan awak. Kalau awak gagalnya SPM ni, awak nak kerja apa nanti? Sebab dengan dunia sekarang, semuanya memerlukan SPM. Kalau awak gagal SPM ni, awak nak jadi apa? Lek aku, kawan saya tu, businessman tu, okey je tak ada SPM. Itu kalau dia pandai, Faris. Kalau dia pandai untuk mengambil peluang, Faris. Itu pun mungkin dia mewarisi keluarga dia, Faris. Awak ni dah lah daripada keluarga yang kurang berkemampuan. Kalau awak pun SPM tak ada, apa nak jadi dengan awak ni? Saya sebenarnya bukan nak marah awak semua. Tapi saya nak bagi awak semua kesedaran. Awak semua dah belum terlambat lagi. Awak semua masih ada masa lagi untuk ubah perangai awak semua. Saya bukan benci awak semua. Saya bukannya nak marah semua. Tapi ini semua untuk masa depan awak. Faham tak? Faham, Ego. Ya, aku. Okey. Jadi, start minggu depan, saya nak tengok. Saya tak nak dah dengar daripada aduan daripada cikgu lain. Yang awak semua ponteng, tak buat kerja, kacau orang. Okey? Janji, dengan saya, awak berubah semua. Sekejap lagi awak ada kelas kan? Ya, Ego. Okey, awak boleh pergi masuk kelas awak pula. Baik, Ego. Terima kasih. Gerak. Ya. Dah cakap jangan masuk, jangan jumpa, nak jumpa dah. Tak lah, Faris. Aduh, bising. Dah cakap jangan masuk, jangan jumpa cikgu ni. Dah cakap kan dia asyik bebek SPM. Relax awal lagi bro. Kita enjoy dulu. Alah, sekat SPM apa lah sangat. Tak lah, Faris. Kadang-kadang apa yang cikgu cakap tadi betul juga tu sebenarnya. Kita student, Faris, yang bakal hadap SPM. Tapi kita tak ada apa-apa persediaan pun untuk SPM sebenarnya. Asal ni kau macam nak berubah je. Relax Kau demam ke? Tak adalah. Aku sebenarnya, ini masa depan kita, Faris. Kita tak tahu ke mana kita menghala sekejap lagi. So, dengan SPM ni kalau kita berjaya, kita dapat peluang yang banyak. Relax Ke kau terpancing kat dia dengan kata-kata dia dapat habuan? Aku sebenarnya fikir juga mak ayah aku bagi aku duit apa semua. Dengan ni je aku mampu balas pengorbanan dia orang. Relax mak bapak kita sangat kita kot kalau kita tak ada SPM pun. Aduh, susah kau ni. Relax jadi kita ponteng ni, jom. Kat mana? Tapi sebenarnya benda ni bukan melibatkan duit ke apa-apa benda, Faris. Benda ni melibatkan ilmu, Faris. Ilmu dengan peluang pekerjaan kita nanti. Bosan lah kau. Tak Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cikgu ni. Masuk lah. Cakap. Cikgu ni. Sihat lah. Sihat. Duduk cikgu ni. Okey. Saja datang nak borak. Kelas baru habis tadi. Tadi aku nampak ni lah. Dua orang budak bermasalah tu, Faris dengan Arif. Ya, betul lah. Tadi saya panggil Arif dengan Faris datang bilik saya. Kenapa kau panggil dia orang masuk bilik kau? Tak adalah. Tadi masa saya tengah mengajar, dia orang datang lambat. Dengan selalu ponteng kelasnya. Dengan datang tak bawa bukunya. Saya saja je panggil nak tahu apa masalah dia orang. Dengan dia orang pun bakal menghadapi peperiksaan SPM. So saya nak tanya lah masalah dia orang apa sebenarnya. Itu sebab saya panggil dia orang tadi. Ya, betul lah. Betul juga nasihat tu. Sebab kelas saya pun memang jarang dia orang datang. Datang pun semua dah last minute. Sebab itulah tadi pun saya dah bagi tahu dia orang yang banyak dah semua cikgu ada buat aduan yang pasal dia orang ni. Yang selalu ponteng kelas lah, tak masuk kelas lah, kerja tak buat lah. Semualah. Jadi apa tu yang kau bagi nasihat kat dia orang? Dah bagilah nasihat sikit dekat dia orang tu. Tapi tak tahulah berguna ke tak dekat dia orang. Ya, tapi Budak pun degil. Ya, kita mampu doakan je lah. Harap dia orang berdua tu berubah. Cikgu ni pun doakanlah adik genik dia orang. Saya pun akan usaha lah untuk bagi sikit nasihat kat mereka pun kalau mereka masuk kelas.
Diorang tu budak baik je sebenarnya. Ah. Tapi sebab banyak berkawan dengan orang luar. Dia jatuh circle dia orang je. Dia sebenarnya elok je. Dengan Arif tu, Ah. Faris sebenarnya budak baik je diorang tu. Kalau bagi nasihat dengar je. Mungkin diorang salah circle diorang tu. Itulah tugas kita sebagai guru untuk membimbing dia orang. Ya betul tu cikgu. Wahai Tuhan, jauh sudah lelah kaki melangkah. Aku hilang tanpa arah, rindu hati